Selepas sebulan digantung akibat isu agama, trio penyampai Era FM, Nabil, Radin dan Azad kembali ke konti. Kali ini dengan harapan dan perhatian yang lebih besar dari peminat dan pengkritik. Nabil Ahmad, Radin dan Azad Jasmin akhirnya kembali bersiaran selepas kontroversi mempermainkan isu agama yang menyebabkan mereka digantung sebulan lalu. Kepulangan mereka disambut meriah di media sosial dengan peminat meluahkan rasa lega dan rindu terhadap trio ini yang sinonim dengan siaran pagi. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Penuh gelak tawa. Namun, dalam kegembiraan itu, ada juga pesanan tegas dari netizen agar mereka lebih berhati-hati dan sensitif selepas ini. Isu ini sebelum ini mencetuskan impak besar apabila pihak stesen dikenakan kompaun RM250,000 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Kini, semua mata kembali tertumpu kepada mereka. Adakah ini fasa baru yang lebih matang atau sekadar jeda sebelum gelora berikutnya? Dan jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.